ketika manusia kesemuanya menuju ke mahsyar, matahari didekatkan. Panas. Ni tak timbang lagi, ni saya dah cerita ni, belum timbang ni. Allah dekatkan matahari. Ada yang berpeluh sehingga peluh itu membentuk banjir di sekitar tempat dia berdiri je, sehingga menenggelamkan buku lalinya. Yang peluh, dia duduk cap, duduk pijak. Ada orang yang berpeluh, hadis, sehingga membentuk banjir di tempat dia berdiri saja, sehingga mencecah lututnya. Ada orang berpeluh panas sehingga membentuk banjir ataupun peluh itu menenggelamkan lehernya, bahu. Dan ada orang yang panas dan peluh dia sendiri menenggelamkan dia sampai di antara mulut dan hidungnya. Lalu Nabi meletakkan tangannya di antara mulut dan hidung. Nabi buat macam ni, macam ni, peluh tu duduk macam ni. Dan ada orang, kata Rasulullah, yang berenang-renang di dalam peluhnya sendiri. Panas terlampau. Siksa tuan-tuan, siksa. 30 tahun kau ustaz? Tadi mukadimah saya abang dah, bukan 30 tahun. Lama berdiri di mahsyar. Kerana setiap orang akan dipanggil seorang demi seorang untuk timbang. Kalau kita kata seorang setahun saja, seorang setahun je tuan-tuan, maka 7 bilion yang hidup pada malam ni ada 7 bilion atas muka bumi ni, perlu 7 bilion tahun. Diri lah. Subhanallah.